bukan sekadar kita nak grow, tapi kita juga nak sustainable. So dua keyword ini sangat penting lah. Okay, baik, itu dalam vision, dalam konteks seorang leader. Tapi kalau kita kecilkan sikit scope itu kepada leader manager, sebab we talk about our manager, bukan kita nak cakap pasal leadership kita kan. Kami ada kelas kita buat untuk khas corporate leadership kan. Saya cerita all those corporate punya konsep, CEO punya level leadership macam mana. Tapi malam ni kita tak nak bincang kat situ. Malam kita nak bincang tentang leadership manager kita, ataupun kalau boleh terpakai juga ke bawah sikit kepada supervisor kita. Alright, so the same thing, this manager dia kena ada clear matlamat untuk department dia nak capai apa. Even though kadang-kadang matlamat itu is being dictated, kita yang dictate matlamat tu, kita yang beritahu ni awak kena capai ini, sebab dia daripada cascading proses daripada atas ke bawah kan, matlamat ke bawah, dan dia terima. Dia pun this not the owner of the business kan, dia nak set matlamat by himself pun mungkin dia tak ada tuju. So we set the goal untuk dia, objektif untuk dia dicapai, dan dia faham objektif tersebut, dan dia boleh buat sesuatu.